Hai semua, hari ini kita tengok wire set yang siap pasang dengan holder lampu bertapak. Ada jenis wire set, ini yang twin cable, ada full putih, ada hitam, merah dan juga holder yang beza. Ini holder yang skru E27, ini holder pin B22. Kegunaan semua serupa, tapi wire yang beza, tapi kegunaan semua serupa. Untuk kawan yang nak tahu yang lebih detail tentang apa beza wire, saya akan buat satu video lagi untuk terangkan. Yang untuk video ini kita fokus untuk ini dulu. Baik. Kegunaan semua serupa. Kita nak plug in, masuk lampu, on. Okey. Sebelum order wire set ni, ada dua perkara penting yang kena ambil tahu. Nombor satu, pertama ialah holder. Kena pasti dulu customer nak holder macam mana. Ini ada dua macam holder, satu pin, satu skru. Okey, ini yang pertama. Yang kedua adalah wire, kepanjangan wire. Ini video saya ambil yang 1 meter sebagai contoh. 1 meter lebih kurang dalam 3 kaki lebih. Tapi wire panjang ada banyak pilihan. Ada 1, 2, 3, 5, 15, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40 sampai ke 50. Okey. Baik, sekarang kita tengok apa lampu yang boleh dia support. Kita start daripada holder screw dulu. Nanti kita pergi ke holder pin. Okey, inilah dia semua lampu yang boleh support dengan holder ini. Holder E27, holder skru. Jadi lampu kaki E27, lampu kaki skru. Skru dengan skru dia support, dia boleh masuk. Okey, kawan boleh tengok dalam mentor semua ni, mentor yang old school punya, yang lama sekali punya bentuk jenis filament. Okey. Yang jenis energy saving, okey. Yang jenis LED, okey. Semua boleh. Janji dia kaki serupa. Sekarang saya akan try semua one by one. Okey, semua sudah try, semua okey, semua boleh support, boleh masuk. Ada setengah customer dia beli wire set ini tapi dia bukan pasang lampu, dia pasang untuk CCTV. Boleh support juga. Ada customer dia sudah try, dia sudah beli, dia pakai untuk CCTV yang berkaki E27 juga. Okey, dia ada bagi review, boleh pakai. Yang sekarang kita pergi tengok yang holder B22, holder pin. Okey, ini lampu yang boleh support holder B22, holder pin. Holder pin, lampu, kaki pin B22. Macam biasa, macam tadi saya akan test semua. Okey, semua sudah test. Macam tadi, lampu yang old school filament boleh pakai. Energy saving, okey. LED, semua okey. Last sekali yang nak cakap ialah ada customer tanya kenapa dapat holder ini, dia punya bawah ada cardboard. Baik. Holder ini selalu orang pakai dia kunci mati di satu tempat. Maybe di ceiling, maybe di dinding. Tapi ada juga customer dia pakai, dia letak, dia biar atas meja. Baik, kalau biar atas meja, kalau tak ada cardboard, dia wire dia expose keluar macam ini, bahaya kalau ada orang tersentuh dia punya copper, akan kena short lah. So jadi kita buat satu cardboard kat belakang untuk customer yang letak atas meja. Kalau customer you nak kunci di satu tempat, you nak buang ini cardboard, kunci, you nak biarkan cardboard, kunci sekali pun boleh. Okey. Sekian, terima kasih.